Aku geram betul lah dengan budak ni. Hang mai sini. Hang mai sini. Hang keluar. Hang keluar dari kubur ni. Tak mau tengok muka hang dah. Ayah, Pakcik minta ampun, ayah. Aku pesankan hang bukan suruh jadi perempuan sundal. Hang tahu tak? Ayah, Pakcik. Ni, aku nak tanya. Kalau hang nak duduk sini, hang pilih. Sama ada hang nak gugurkan anak tu ke atau hang nak pergi merebat kat tepi bilik. Ayah, Pakcik minta ampun, ayah. Tak mau tengok muka hang. Jap. Ni aku heran ni. Macam mana buah kuda kau ni boleh sampai ke sini? Elok sikit. Aku punya gerak L-shape ni. Nampak ni? Baik je. Orang main chess ni duduk dalam kotak ni apa? Duduk atas line ni. Malas aku nak main. Ni main tipu semua ni. Kau tu yang main tipu. Jangan nak bohong. Tengok muka pun dah tahu kaki tipu. Kau nak tuduh-tuduh aku sekarang? Kau dah nyanyuk kau dulu suka tipu kan? Hei. Apa ni duk pakai lagi apa? Dah tua-tua pun duk pakai dua lagi. Dah lah tu gaduhnya. Nah, kita minum dulu ya. Allah Akbar. Susah-susah je Cik Sarah ni. Tapi terima kasihlah buatkan kami teh ya. Cuma itulah nasi-nasi kalau ada pun best juga. Yelah, bila Cik Sarah ni datang, terasa hilang rasa nak gaduh ni. Terima kasihlah Cik Sarah. Tekak ni pun dah dahaga dengan ayah. Sama-sama. Ni, Pak Karim. Jangan lupa tahu nanti makan ubat kencing manis tu. Okey? Saya masuk dalam dulu. Kalau ada apa-apa, panggil je saya. Saya ada dekat sana. Okey? Minum. Gaduh-gaduh apa. Bagus betul budak Cik Sarah ni. 24 jam ke pasal kita. Kalau mengharapkan anak aku, 24 jam dia buang aku. Teruk anak kau tu. Minum dululah. Bila Israel datang menjemput. Dah lah Zainal. Pakcik dengar suara kamu tu tak sedar langsung. Entah. Kucing aku kalau dengar daripada mengiau terus menyalak tau. Dia boleh mati. Mulut tu tak padan dengan orang tua. Dah bau tanah. Cuba kalau Cik Sarah tu yang nyanyi. Semua puji kan? Mesti. Cik Sarah tu staf paling baik pakcik pernah jumpa. Makan minum kami semua dia jaga. Bila kami sakit, dia ubatkan. Bila rumah ni sepah, dia kemaskan. Ya tu Zainal. Pakcik tengok macam tak ada function kat sini. Yelah Bapak Karim. Saya yang jahat, Cik Sarah yang baik. Kalau sayang sangat Cik Sarah tu, birthday dia dah dekat. Takkan keras kot. Birthday Cik Sarah dah dekat. Bila? Lusa. Bolehlah start plan nak beli apa. Nak beli kek ke, set makeup ke, apa-apa, projek je saya. Assalamualaikum. Kalau kita beli barang set makeup untuk Cik Sarah, okey ke? Siapa pula nak pilih set makeup tu? Engkau tu pilih sabun pun tak reti. Aku rasa kan, lebih baik kita pergi beli kek. Yalah, mungkin Cik Sarah tu tak suka barang mahal-mahal ni. Yang tu aku setuju. At least dapatlah kita merasa juga kek tu sama-sama. Sekarang ni, siapa yang nak bawa kita pergi kedai kek tu? Barulah nampak fashion sikit hari ni Zainal. Jap. Itu macam Cik Sarah je. Yalah, tu macam Cik Sarah lah. Dia buat apa pula pergi masuk kedai kek tu? Zainal. Hang bawa kita orang pergi kedai kek lain pula. Asal pula. Dah sampai dah pun. Tu kedai kek depan tu je. Tak ada. Ni kalau terserempak dengan Cik Sarah ni, kantoi plan kita nanti. Yalah. Kita pergi kedai lain je lah.
Kita sampai dah tu. Kita surprise dia. Apalah yang gelap sangat ni? Siapa main lampu? Tutup buka lampu macam ni. Surprise! Selamat hari jadi. Wah. Selamat hari jadi Cik Sarah. Terima kasih banyak-banyak untuk semua ni. Tapi kan sebenarnya Sebenarnya apa tu, Cik Sarah? sebenarnya hari ni hari jadi Pak Karim. Tapi itulah tak sangka pula kek birthday ni sama. Lah, kek sama pula. Itulah idea Pak Karim ni lah. Tadi kita orang cakap beli kek lain, dia degil. Sudahnya sama kan? Birthday hang? Birthday aku. Lah, birthday pakcik sendiri pun tak ingat Aku ni dah tua bangka. Mana nak ingat umur sendiri pun tak ke mana. IC pun tak ingat. Sebab itulah saya ingat semua benda. Ni hari jadi pakcik. Nak wish apa? Saya pun tak tahu nak wish apa. Sekejap. Dah fikir. Macam ni lah. Apa yang Cik Sarah wish tu, sebahagian daripada wish pakcik. Jadi, wish ini atas jasa Cik Sarah pada kami semua. Saya wish. Hei Cik Sarah ni. Dalam banyak-banyak wish, boleh pula dia wish supaya kita datang kubur. Tahulah badan kita ni dah bau tanah kan. Rahim. Kau ni, mulut kau tu tak reti diam ke? Ini kan kubur. Panihlah aku. Alah, buat apa nak gaduh? At least bila datang sini, datanglah rasa insaf tu. Cik Sarah, maaflah, pakcik nak tanya soalan yang agak menyinggung sikit boleh? Boleh pakcik tahu nama penuh arwah Mak Sarah? Tak ada lah, bolehlah pakcik selitkan sikit dalam doa pakcik ni. Nama arwah mak saya Nur Fatin binti Abdul Karim. Fatin. Sejak saya lahir dulu, saya tak pernah kenal siapa bapa saya. Mak saya kerja siang malam semata-mata nak sara kami berdua. Dulu, Mak pernah cerita Atuk pernah halau arwah mak saya dari rumah. Hang keluar! Hang keluar dari kubur ni. Aku tak mau tengok muka hang dah. Aku pesankan hang bukan suruh jadi perempuan sundal. Hang tahu tak? Aku nak tanya, kalau hang nak duduk sini, hang pilih. Sama ada hang nak gugurkan anak tu ke atau hang nak pergi merebat ke pilih? Ayah, Abang Tiri tak apa, Ayah. Sebab dia pernah terlanjur. Tapi Allah lebih sayangkan dia kan? Mak saya pergi sebab kanser payudara. Dalam hidup saya tak ada orang lain, Pakcik. Saya cuma ada mak saya je. Orang yang halau mak kamu tu dulu ada aja depan mata kamu, Nina. Atuk. Ya Allah, aku banyak buat dosa dengan arwah mak kamu waktu dia hidup dulu.
Sepatutnya aku beri peluang kedua untuk dia. Tapi disebabkan ego aku ni, ya Allah. Cik, tak apa. Benda dah lama berlalu kan? Ampunkan aku, Sarah. Ampunkan aku, ya Allah. Aku tak sempat nak meminta maaf pada anakku sendiri. Maafkan aku, Sarah.